Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Alia Masarah binti Abdullah daripada kelas Pendidikan Seni Visual ambilan Ogos 2024 keluaran Julai 2028. Saya akan memberi penerangan mengenai model reka bentuk pengejaran iaitu model AD dalam penghasilan Google Sites saya. Sebelum saya memberi penerangan model AD dalam penghasilan Google Sites saya, mari kita kenali terlebih dahulu apa itu model AD. Okey, model AD merupakan pendekatan sistematik yang digunakan dalam perancangan PDP. Ianya terdiri daripada 5 fasa. Yang pertama adalah analisis, yang kedua adalah design, yang ketiga ialah development, yang keempat ialah implementation dan yang kelima adalah evaluation. Jadi, dalam penghasilan Google Sites saya bagi peringkat analisis, yang pertama saya akan mengenal pasti keperluan pembelajaran, iaitu sebelum penghasilan Google Sites, saya mengkaji dahulu sasaran saya iaitu murid sekolah rendah dan juga guru. Yang kedua, saya akan menganalisis objektif pembelajaran. Saya akan merujuk terlebih dahulu di SKP Pendidikan Seni Visual bagi mengenal pasti objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid dalam bidang corak dan ragaan. Oleh itu, saya dapat menghasilkan Google Sites yang mampu memenuhi kriteria kejayaan murid dalam PDP PSB. Yang ketiga, saya akan kenal pasti isu dalam pendidikan seni visual. Saya juga mengenal pasti isu yang menjadi cabaran dalam pendidikan seni visual di sekolah rendah dengan menganalisis artikel dan juga jurnal. Baik, kita teruskan lagi dengan peringkat yang kedua iaitu design. Bagi peringkat ini, saya akan mereka bentuk halaman Google Sites dengan susun atur yang jelas seperti halaman utama, pengenalan aktiviti, video, kuis dan penilaian secara teratur. Kemudian, saya akan melakukan pemilihan warna, imej dan ikon yang sesuai dengan tema seni visual iaitu tema yang ceria dan menarik perhatian murid. Seterusnya, peringkat yang ketiga iaitu development. Saya membina laman web menggunakan Google Sites dan memasukkan perisian yang lain seperti flashcard, journaling dan sebagainya ke dalam Google Sites. Antara bahan yang terdapat dalam Google Sites saya ialah nota corak tidak terancang, buku teks, video penghasilan bagi setiap teknik, kuis dan permainan interaktif, flashcard corak dan juga arca corak sebagai bahan bantu mengajar secara mauju. Bagi peringkat yang keempat iaitu implementation, saya telah melaksanakan aktiviti PDPC dengan menggunakan Google Sites. Contoh bagi aktiviti PDPC ini adalah dalam fasa pelaksanaan, guru perlu memilih terlebih dahulu teknik yang ingin diajar berdasarkan Google Sites saya, iaitu sama ada teknik tiupan, titisan ataupun pengalaman. Yang kedua, guru hendaklah menyampaikan maklumat berkaitan teknik yang dipilih berdasarkan nota dan guru juga digalakkan untuk meminta murid menjawab kuis bagi pengukuhan murid. Yang ketiga, menunjukkan demonstrasi penghasilan corak berdasarkan video penghasilan yang terdapat dalam Google Sites. Pada akhir sesi PDPC, murid perlu melakukan apresiasi dan menulis refleksi pada Padlet yang disediakan. Pada peringkat yang terakhir iaitu evaluation, saya akan menilai keberkesanan Google Sites saya melalui maklum balas murid dan juga guru daripada aplikasi Padlet yang telah saya sediakan. Berdasarkan maklum balas itu, saya dapat mengetahui refleksi pengguna dan saya dapat mengenal pasti penambahbaikan yang perlu saya lakukan bagi memudahkan pengguna Google Sites saya. Kesimpulannya, melalui penggunaan model AD, laman Google Sites saya yang bertajuk tidak terancang dapat dibina secara menarik dan juga berkesan untuk membantu murid memahami topik seni visual dengan lebih mudah dan juga menyeronokkan. Murid bukan hanya mempelajari teknik corak tidak terancang melalui buku teks semata-mata, malah mereka mampu mempelajarinya melalui bahan digital dengan lebih menarik dan juga lebih menyeronokkan. Baiklah, setakat itu sahajalah penerangan saya mengenai model AD dalam penghasilan Google Sites saya. Sekian, terima kasih.